Jodoh akan sampai bila tiba masanya, therefore tak payahlah cari jodoh. The first part of that ayat is correct. The second part je bermasalah. So the first part tu apa? Part yang you kata jodoh tu akan tiba bila masanya, ya betul. Tapi kenapa konklusinya adalah therefore tak payah cari jodoh? Okay? Kalau saya ubah ayat tu kepada benda lain, you akan rasa macam ayat ni pelik. Kerja tu akan datang bila tiba masanya, rezeki tu. Therefore, tak payahlah cari kerja. Tiba-tiba rasa macam, macam pelik je. Straight A, you punya exam tu akan datang bila tiba masanya. Kalau itu rezeki yang Allah telah tetapkan. Therefore, tak payahlah study untuk exam. I can go on and on and on. Okay? Allah dah tentukan dah you akan dapat makanan. Okay? Sebab itu rezeki you. Therefore, tak payahlah cari makan. So, makanan dalam peti tu kan, tak payah berdiri. Tak payah buka peti, tak payah ambil. Makanan tu akan datang dekat you. Now, when we put it in different context of the same category, kita tengah cakap pasal apa ni? Kategorinya adalah rezeki. Right? Jodoh itu rezeki, makanan itu rezeki, kerja rezeki, duit rezeki, performance elok dalam kerja, study, semua tu rezeki. Bila letak dalam konteks lain, kita rasa pelik. Kenapa tak usaha? Kenapa tak usaha dapat straight A? Kenapa tak usaha untuk dapat performance baik tempat kerja? Kenapa tak usaha untuk dapatkan makanan? Tapi bila cakap pasal jodoh, somehow a lot of people in our society boleh terima bahawa jodoh ni tak payah try, tak apa, dia akan datang. Dari mana datangnya benda ni? Saya tak tahu. Tapi if I were to make a guess, dia datang daripada reality bahawa nak cari jodoh ni memang susah. Sama lah, cari kerja susah juga. Nak cari rezeki kan, nak keluar everyday, nak punch in, punch out, mencari rezeki yang halal, itu susah. Tapi mencari jodoh ni susah kerana dia melibatkan perasaan yang mendalam. Okay, kalau you cari kena reject, sakit. Kalau cari ta'aruf, dah okey, tiba-tiba tak jadi, sakit. Kalau dah bertunang, hujung-hujung tu putus tunang, sakit. Berkemungkinan reaksi daripada pengalaman-pengalaman pahit macam ni adalah untuk kita tak buat apa-apa. Right? Just tunggu je. Tak apa, Allah akan bagi. So, the belief is good. The belief yang Allah akan provide. That's good. The application tu is wrong. Allah akan provide, therefore kita rasa macam tak payah buat apa-apa. No. Islam ajar, Allah akan provide. Percayalah Allah akan provide. But you still have to do your work. That's the belief and the practical application sebagai seorang Muslim. So, balik kepada jodoh, I agree with the first part. Memang bila tiba masanya jodoh akan datang. I believe that. But doesn't mean you duduk goyang kaki. You have to put in the work. So, apa antara work dia? Number one, work on yourself. Bina hubungan dengan Allah. Baiki you punya akhlak. Baiki you punya social circle. Baiki you punya actions, your words, your thought pattern. Baiki you punya ibadah. Work on yourself. And then work on your social life. Okay, baiki you punya friendship. Right, kalau you are surrounded by people yang tak membantu you punya agama, then stop hanging out with them. Right, find different groups. Find different people. Okay, have a healthier lifestyle. Work on yourself. Okay, bina networking yang lebih membina berbanding networking yang lebih membinasa. And from there, even logically speaking you boleh fikir, mathematically speaking you boleh fikir, if I surround myself with good people, good network, maka probability nak jumpa calon baik tu lagi tinggi, nampak? Right? So that's why kita usaha macam tu. But then sama ada datang atau tidak jodoh tu, that's kita serahkan kepada Allah lah. Tapi the usaha is still there. Dan dia berjalan non-stop. And even if let's say you stay single sampai umur 40-50, still tak rugi tau. Because what are you doing? You are improving yourself, improving your social circle, improving your activities. So rugi tak mana? Tak rugi pun. Even if you are still single, being in that good environment is still good. So it's a win-win situation. It's a win kalau you stay single, tak jumpa lagi calon, but in that good environment. Also a win kalau you berada dalam environment tu and you jumpa calon yang baik. It's a win-win situation. Barulah kita kata tawakkaltu ala Allah. Teruskan berdoa. Selari dengan niat tu. Bukannya duk goyang kaki kat rumah, doa and hope for Prince Charming untuk nak ketuk pintu. You mungkin kata, tapi tak impossible kan Cik Iman? I know it's not impossible. Sama juga tak impossible kalau you duduk saja kat situ and orang bagi kerja. Tak impossible. Tetapi it's improbable. Makna kata probability-nya tu rendah. Sebab sunnatullah dia bukan macam tu. Sunnatullah dia adalah you want something, you go get it. So that happens in everything in life. Bukan nak kata Allah tak boleh nak bagi, boleh nak bagi. But that's not the kind of lifestyle, attitude yang Islam nak ajar dalam diri kita. Okay, para anbiya tak macam tu, para sahabah pun tak macam tu. So kenapa kita nak jadi macam tu?
Nama saya Aiman Azlan, seorang ta'aruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar. Saya ada tulis buku. Nama buku yang saya tulis adalah Soal Jodoh dan Ta'aruf. Bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang sekufu. Buku ini saya tulis khas untuk anda yang sedang mencari pasangan, yang single, yang mungkin dah putus harapan, and mungkin yang keliru macam mana cara nak berkahwin. So dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui untuk nak berkahwin. Each fasa itu diterangkan dengan detail dan ia adalah satu persatu. Jangan langkah mana-mana fasa atau step. Okey?